Hei, takut aku. Bukan les. Kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Bobby berada di satu restoran. Bobby panggil dia restoran Pendekar Berjelapuk. Sebab apa? Bila kita nak mari di restoran ni, kita kena naik boat ataupun perahu lah. Kalau lah tukar perahu tu gocor, perahu tak ada, memang tak boleh kelik kita. Bobby jumpa pula tempat baru awak di Naratiwak sempadan dengan Patani, dekat dengan Wawa Beach Resort. 1 kilometer saja dari Wawa Beach Resort, awak akan sampai dekat Wawa Ikan Bakar. Yang ni dia sama sekali dengan Wawa Ikan Bakar Golok, Wawa Beach Resort. Yang ni Wawa Ikan Bakar Floating. Yang ni dia terapung awak. Sebab apa kita nak pergi kepada dia punya restoran tu, kita kena naik boat lah ataupun perahu yang disediakan secara percuma. Hari Bobby gini kita kena ambil nombor. Rupa-rupanya hari ni hari cuti bagi negara Thailand, jadi ramai orang lokal mari makan. Sepatutnya orang tak ramai gini. Jangan menunggu saya untuk naik boat ya. Untuk naik boat hari ni 2 jam. Nak kan aku sampai pukul 5 ke 7 baru boleh naik. Pakai mengori atas restoran di sana tu. Jadi gapo yang best menu dia? Jom. Tapi yang best yang Bobby nak ya, pengalaman best juga. Nak naik atas perahu tu ya, nak naik atas restoran dia memang cabar. Tapi best awak jom. Ngakak. Hei, takut aku. Bukan les. Kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nak boleh siapa makan pakai kenyang ke gini dah aku. Tak gerak besi molek koko sini. Koko duk apa? Tak utuh. Rasa nak pening Ramai gede ni orang. Banyak habis dah lewat kita hari. Sotong bakar, lepas tu ikan cakap goreng, sotong ikan, tomsek, nasi goreng getih. Ni air dulu awak, ni air kita iaitu Teja Campur Bandung tu. Oh, tak juga. Rasa Bandung, rasa Teja. Jadi hot Bobby ada ni banyak awak. Sotong bakar, ikan mempelai, ikan ni pula dia bagi 2 sos. Ni awak tengok sayur sebekah. Ni ada sos hijau sama ni. Hot ni pula dia ada bihun dengan suhun kalau asosiasi. Lepas tu hot ni tupak sotong. Lepas tu kita ada pulut pau. Jadi benda pertama yang kita nak makan ialah bagi Bobby makan sotong dulu. Sebabnya dia baru masuk, dia panas-panas. Jadinya sotong-sotong gini bila kita ada hak bakar, kita nak ngata jawab. Hak ni nasi goreng. Itu ketel tak? Hak ni sotong pasal hitam. Kau tengok menggiurkan dah. Deh. Ni antara menu-menu kalau kita mari Thailand kan dia. Kita nak makan sotongnya. Lembut. Maksudnya dia bakar tidak overcook. Bukti dia mudah lah. Kalau awak kata Bobby ni pun tarik gini. Okay? Nak tahan lembut ha. Saya lal ha. Tu dah nak tahan lembut ke dah ha. Kalau lihat tak ada bagi tahu. Yang ni nasi goreng isi ketel awak. Ini isi ketel. Yowis sekali dengan sayur dan juga sos hijau. Ya Allah. Tak dia rasa dia macam nak ala-ala nasi goreng Cina. Dia putih pun macam nasi goreng Cina, nasi goreng telur gitu. Lepas tu dia ada isi ketel. Best awak. Awak boleh ambil sos hijau. Tak situ. Lepas tu kita ada sotong kita, boleh ambil sotong. Boleh paste ni juga ha. Makan sos hijau, sotong. Si goreng. Tak sungguh awak weh. Kau tahu apa dia ni? Ikan siakak goreng bawang putih awak. Baru masuk ni panas-panas. Saya order malam ni ikan siakak goreng bawang putih. Banyak ke menu saya malam ni ialah menu-menu yang jarang ada tempat kita. Okey, ni siakak goreng bawang putih. Hak ni special juga awak tengok gabia ni, sotong masak hitam. Biasa kita makan sotong rebus kan, macam dengan hitam lah, masak hitam. Hak ni awak masak hitam awak. Okey. Lepas tu kita ada set dengan nasi putih iaitu satu lagi tomsek. Bobby order ni tomsek air disebabkan
saing kita ni dia nak makan air hari ni. Saya ikut saing kita. Yang ni kita ambil tomsek air saja. Kalau awak mari orang Malaysia ke, mungkin awak boleh recommend kata nak kurang pedas lah. Sebab saya suka pedas lah. Awak tengok rupa apa awak tahu dah. Tu. Tu. Tengok pun tahu sedap. Awak Bobby dah makan sok sekali alik sikit. Thailand ni. Sotong bayar putih, udang bayar putih. Hari ni siakak bayar putih. Pertama kali terberat di sini. Di Wawa ikan bakar Patani. Ni nak teradak ni. Udang masak ikan ni. Udang goreng hitam. Udang goreng hitam ni pertama. Rasa pertama bila kita makan, manis dulu. Dia mari manis. Lepas tu mungkin ada ikan sikit-sikit kau. Ataupun apa? Sos tiram gitu. Tapi dia manis dulu awak. Uniqueness dia manis. Rasa pertama dia manis dulu. Mungkin kalau awak tak minat manis, mungkin tak sesuai lah. Tapi kalau orang Kelantan, saya suggest awak terang. Kalau makan gitu saja, kita rasa manis. Lepas tu awak pair pula dengan bayar putih ni. Hak ikan siakak ni. Sebenarnya hak ikan ni kita terang belakang dah. Dah. Ni manis. Ni bedah ni manis. Pencinta ikan ni for you lah. Kuah dia mesti kena campur. Tak boleh makan hijau saja. Bobby kalau pulut minat dah. Tak kira lah jenis tupak ke apa. Kali ni mari dekat kita nak makan ke apa, tupak sotong. Yang ni dia ada 2 ekor dalam ni awak. Manis tak soyak ah. Mungkin tupak sotongnya memang manis awak. Sotong lembut. Tak kerah. Pulut penuh molek. Masak. Berkuah penuh. Dessert wajib. Kalau mari Thailand ke apa dia? Sudah pastinya pulut mangga. Sebenarnya kalau kita nak tahu pulut mangga tu sedap ke tak, dia mesti 2 pertama kena lulu. Pertama tekstur pulut. Yang kedua kuah dia. Tekstur tahu boleh nampak dah. Lembut molek dah. Dengan manisnya, dengan lemuknya, masinnya. Padu. So gitu. Tak usah cuap ke habis lah, kita ambil, kita nak makan dulu. Tahu ni kalau manis tu jadilah. Tapi kalau masin sikit pun tak apa. Bergantung kepada pulut dengan gon. Kalau gon ni dua ni jadi, tak ada pau pun tak apa sebenarnya. Pau pun sedap, barulah kita pair. Inilah penentu sedapnya pulut pau. Kalau pulut lembut molek, gon ni pun jadi. Letak pau sikit. Itulah kalau awak nak tahu sedap mana pulut pau. Di pulut tu kena meneh dulu. Pulut tu kena lembut. Sebab biar orang kata makan pulut saja pun sedap. Apatah lagi campur dengan dia punya kuah. Ni sate ni manis-manis dan juga pau. Kita nak balik dulu. Mari daripada petai tadi. Alhamdulillah kita nak balik dah. Berasa nak penangnya. Mengelah dah. Ya Allah. Gila. Sama, terima kasih cik. Nah. Selamat belaka. Allahu Akbar. Terima kasih dah. Terima kasih. Aduh. Allah. Hei. Pengalaman sungguh hari ni mari makan di Patani. Pak baru dalam proses. Baru ni dah sabar Masa nak seluk. Hei, masa jalan bom ni gegok. Nak pening nak ada belakang aku ni. Hujan. Allah.